Assalamualaikum kepada Dr. Syafiq. Hari ini grup kami akan membentangkan refleksi tentang digital portfolio kami. Nama saya Muhammad Hakimi bin Syarul Azman. Nombor metrik saya 304244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haswa bin Tuan. Nombor metrik 303912. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Abdullah. Nombor metrik 305320. Sepanjang guna digital portfolio, saya rasa pembelajaran lebih menarik berbanding buat laporan tulis. Kerana sebelum ini saya lebih fokus siapkan ayat dalam report, tapi melalui portfolio saya lebih faham apa yang saya buat, sebab semua proses dan hasil boleh terus dilihat. Saya rasa digital portfolio lebih membantu pembelajaran saya, sebab ia lebih visual dan senang difaham. Pengalaman saya guna digital portfolio ni menggunakan Google Site lebih membantu pembelajaran saya, sebab semua kerja boleh disusun dan dipaparkan dengan lebih jelas lah berbanding dengan writing report. Kalau kita buat writing, kita hanya fokus pada buat penulisan ayat-ayat saja. Tapi berbanding dengan website ni, portfolio ni kita boleh letak hasil kita dan proses dalam gambaran dengan jelas lah. Seterusnya, pengalaman saya menggunakan digital portfolio adalah rasa lebih seronok dan kurang terbeban berbanding dengan writing report. Digital portfolio ni membolehkan saya sampaikan idea dan juga pelbagai juga desain yang kita dapat guna dalam digital portfolio. Kemudian bagi saya juga benda ni sangat kreatif dan juga selari dengan proses ni. Lepas tu banyak kita boleh dimasukkan info, kata yang menarik dalam benda ni. Jadi saya rasa kaedah ni lebih membantu dalam pembelajaran kerana dia memahamkan proses dan bukan sekadar penulisan sahaja. Jadi digital portfolio banyak bantu saya faham workflow, sebab saya boleh tengok perkembangan kerja dari awal sampai akhir. Bila ada gambar dan screenshot, saya sendiri boleh nampak perubahan dan penambahbaikan yang dibuat. Berbanding laporan bertulis, portfolio lebih jelas dari segi proses kerja. Lepas tu melalui digital portfolio ni juga saya lebih mudah menilai perkembangan tugasan saya sendiri, sebab setiap proses yang kita buat tu boleh disusun ikut turutan dalam website. Bila tengok balik apa yang kita buat page portfolio kita dalam Google Site ni, saya boleh nampak perubahan dan penambahbaikan kerja dan hasil kita dengan lebih jelas berbanding dengan laporan ditulis. Digital portfolio ni dia memudahkan sebab kita boleh faham dia punya flow dalam susunan digital portfolio. Kemudian semua hasil kerja melalui screenshot, render, semua boleh masukkan dalam ni secara tersusun. Jadi lebih nampak dan lebih senang difahami dan juga sangat-sangat ringkas untuk kita tengok balik hasil kerja kita. Lepas tu dia lebih teratur berbanding menulis report writing lah. Jadi pendapat saya, penggunaan digital portfolio ni sangat mengguna kepada kami. Saya rasa lebih yakin bila bentang hasil kerja melalui digital portfolio, sebab ia nampak lebih kemas dan profesional. Pensyarah atau juri pun senang faham bila tengok tengok terus gambar dan hasil kerja yang saya dah
buat berbanding membaca laporan panjang? Saya rasa saya lebih yakin untuk mempersembahkan hasil kerja saya melalui digital portfolio ni dalam bentuk website seperti website ini, sebab pensyarah atau juri boleh terus lihat hasil kerja saya, gambar dan render tanpa perlu membaca laporan yang panjang. Jadi penyampaian lebih nampak dan jelas lah. Berbanding dengan laporan bertulis, digital portfolio membuatkan saya lebih yakin dan menunjukkan lagi banyak kemahiran-kemahiran saya secara teknikal dan juga menghasilkan kreativiti secara terus. Lepas tu dia menerangkan kerja-kerja dengan lebih mudah, lebih ringkas dan juga hasil gambar yang membuatkan dia tertarik dengan portfolio saya. Akhir sekali, pada pendapat saya, digital portfolio lebih sesuai digunakan untuk kursus ini sebab ia selari dengan bidang kreatif. Cadangan saya mungkin boleh bagi contoh portfolio awal supaya belajar ada gambaran yang lebih jelas. Pada pendapat saya, digital portfolio menggunakan website ni lebih relevan lah berbanding laporan bertulis, sebab ia boleh digunakan semula sebagai portfolio untuk pada masa depan, untuk jangka masa panjang juga lepas tamat degree nanti. So cadangan saya mungkin pensyarah boleh beri tempoh masa yang lebih panjang lah kepada pelajar supaya dapat susun dan kemaskan website dengan lebih teratur. Secara keseluruhannya, saya merasakan digital portfolio ini adalah kaedah yang paling senang untuk penilaian yang lebih efektif sebab kita dapat menunjukkan proses hasil kerja daripada kreativitas kami sendiri. Jadi cadangan saya untuk menambahkan video refleksi seperti ini dapat menyorakan lagi pengalaman kami dalam hasilkan sertifikat ini. Sekian, terima kasih.